dalam Syairus Salikin, bila ditanya kepada Rasulullah, ma huwa tariqatu ya Rasulullah, apakah yang dikatakan tariqah itu ya Rasulullah? At-tariqatu huwa barzakhun, tarekat itu merupakan amalan barzakh. Dia kata, seolah-olah aku berdiri di atas titik siratal mustaqim. Kalau aku goyang ke kanan neraka, goyang ke kiri ke neraka, matilah aku di atas jalan dalam berhadap dan bertawajuh aku kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini cantik alasan. Syarat di antara orang yang nak beramal dengan pemilihan amal itu, dia mesti dalam keadaan teroka alam yang bakal dalam keadaan dia masuk. Kalau dia beramal dengan ilmu tarekat, dia beramal atas masjid, zahir atas masjid, batin atas masjid. Orang beramal dengan wirid tarekat tetapi duduk juga pada makam ahli syariat. Yang dikatakan orang yang beramal dengan wirid tarekat, lalu sebelum dalam keadaan dia beramal, dia menghadirkan suasana selepas daripada dia dibalut dengan kain kafan. Bila dia merasakan satu ketakutan, lalu hal keadaan bertambah, bila dia rasakan terlalu takut dia dengan azab kubur dan juga kegerunan dalam kubur, lalu meloncatlah perasaan hati dia, berharapkan pertolongan, mengharapkan teman daripada Allah, mengharapkan di antara pertolongan dan keampunan daripada Allah. Allah ditekannya macam-macam cerita papan jongkan-jongkit hati kita ni, ditekannya dengan satu ketakutan supaya meloncat satu harapan keampunan daripada Allah. Begitu cara dia, tuan-tuan. Bukan takut kubur, mati cerita kat takut kubur. Bukan takut mati, takut kain kapan, mati kat cerita kain kapan. Bukan takut neraka, mati cerita kat neraka. Maksudnya, bila kenangkan neraka yang begitu dahsyat tadi, takutkan kepada neraka, meletup naik sifat harap kepada Tuhan, semoga dijauhkan daripada azab api neraka. Ini cara kaedah orang tarekat beramal. Kalau sekadar dia beramal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, ini sekadar wirid biasa yang dibuat. Tapi cuba dalam keadaan dia main dengan beberapa peranan. Yang pertama, bila dia kata la ilaha illallah, ketika dia memandang dia dibalut 3 lapis dengan kain kapan, kepala bertocang dan kaki bertocang, suasana yang gelap, baring dalam papan neraka, muka yang tersembam dalam keadaan di tanah, keadaan kedatangan muka dan neraka yang begitu mengerikan. Lalu dalam ketakutan itu, dia memandang keadaan dirinya dalam kubur, lalu dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadar mana dia boleh paut di antara pandangan dia, keadaan memandang diri dia berada dalam barzah, kadar mana di antara ketakutan yang telah ditimbulkan pada ketika itu, kadar mana di antara pengharapan yang diharapkan pertolongan daripada Allah, kadar mana dia boleh menafikan memang tidak ada yang boleh menolong melainkan Tuhan, maka meloncatlah roh dia naik kepada hadrat Tuhan dia.